So mana kan stok sambal dan peti ais dah habis, saya kena buat yang baru lah. Saya selalu pakai resepi sambal geprek gitu. Sejam kita buat. Sebelum sekali kita panaskan minyak dulu. Minyak banyak sebab kita nak tumis banyak. Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih, cabai merah, kemudian masukkan cabai melaka. Kemudian kita kacau-kacau sikit bagi semua macam layu sikit. Kemudian kita masukkan belacan. Belacan ni ikut suka lah. Kadang ada orang tak suka banyak, bubur je agak-agak je. Kemudian kita masukkan tomato. Kita masuk tomato, kita kacau-kacau lagi sampai semua layu. Okey, bila semua dah layu macam ni, kita kacau sikit lagi. Tu dia. Nampak tak? Kemudian kita dah boleh angkat lah. Kita biarkan dia sejuk. Okey, bila dah sejuk macam ni, kita masukkan ke dalam blender, kita blend. Dan halus ke nak kasar ke ikut suka. Okey, kemudian kita panaskan kuali tadi balik. Minyak letak sikit, kemudian masukkan semula yang kita blender tadi. Okey, kemudian kita kacau. Masukkan garam dalam 2 sudu besar macam tu. Kemudian sebut perasa, ajinomoto sikit. Kemudian cube ikan bilis. Kacau lama sikit. Kemudian kita masukkan gula-gula ni ikut suka hati. Kalau nak manis tambahkan banyak lagi. Kalau nak biasa-biasa bubur agak-agak je. Okey, kemudian kita boleh rasa memang sedap gila lah. Boleh makan dengan nasi ini, cicah dengan telur goreng pun dah sedap. Okey, dah siap. Selamat mencuba.